Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni aku nak share dengan korang ride kami suami isteri ke Cameron Highland. So ini adalah pertama kali kami ride ke Cameron Highland, menaiki jentera kami X-Max V2. Jom kita luncur. Jom support aku dengan tekan button subscribe supaya aku boleh menghasilkan lebih banyak video untuk vlog yang akan datang. Perjalanan kami bermula seawal jam 8 pagi daripada rumah kami di Kajang. Kami melalui jalan Lebuh Raya Negeri Sagar, lepas tu masuk Lebuh Raya Suki, susul ke Lebuh Raya Diuk dan terus ke Jalan Lutar dan ambil highway plus highway ke utara. Aku suka kalau naik Lebuh Raya Suki ni kan, selepas tol Teratai menuju ke Ampang kan, kau tengok pemandangan ni sangat cantik. Bukit Bukau di sebelah kanan, lepas tu kau tengok apa ni, keindahan bandar Kuala Lumpur di sebelah kiri. So sini spot view dia sangat cantik. Aku suka lalu Lebuh Raya Suki ni. Kami singgah sebentar dekat R&R Sungai Buloh untuk mengisi minyak di Petron. Dekat Petron ni, siapa itu adalah port untuk RV lah, untuk geng-geng konvoi nak ke utara. Kat sini port untuk diorang berkumpul sebelum diorang meneruskan perjalanan. So kami isi minyak kat sini dan terus kami meneruskan perjalanan ke utara. Dah isi minyak, jom kita luncur. Dia terus dia tapah. Kami buat keputusan untuk berehat seketika di R&R Tapah. Pada mulanya ingin ke R&R Semangbulan, tapi rasanya dah hampir 2 jam kami di atas motor. So kami buat keputusan untuk berhenti dulu di R&R Tapah
pasal untuk mengisi perut, pasal kami tak breakfast lagi. Dekat area Atapan ni kami berhenti lebih kurang 1 jam lebih lah, sebelum kami meneruskan perjalanan ke Cameron Highland. Breakfast, kena nasi lemak sebungkus dulu, minum secawan kopi, kita orang pun meneruskan perjalanan ke Cameron. Menyusuri Highway Plus ke utara waktu ni memang Alhamdulillah lah, trafik dekat lancar. Bermula daripada Sungai Buloh tadi, sampailah Sungai, Sini River semua, Alhamdulillah. Walaupun banyak kenderaan, tapi perjalanan lancar. Menikmati keindahan alam di kawasan di sekitar Lebuh Raya Plus. Pada mulanya kami plan nak ikut tapah ke Cameron. Setelah kami berbincang, walaupun kami first time ride naik motor ke Cameron, so jalan tapah Cameron kami tak biasa, so kami tak nak ambil risiko. So kita orang teruskan perjalanan melalui Simpang Pulai ke Cameron. Ini dia perkampungan Hobbit. Siapa yang tak tahu apa Hobbit ni terkenal dengan disebabkan filem The Lord of the Ring lah. Dekat sini kau boleh tengok perkampungan Hobbit. Tapi kita orang tak masuk dalam pasal kita orang kesutukan masa, dan bayaran masuk ke dalam tu tak silap aku lebih kurang RM50 kot, tak silap aku lah. Tetapi berhati-hati pasal nak turun ke kawasan ni dia sangat berbukit. Untuk rider nak datang kemari kena berhati-hati lah pasal jalan dia agak curam lah. Laluan Simpang Pulai Cameron ni jalan dia agak besar dan tak adalah selekoh sangat. So kat sini kami boleh kami naik atas, ramailah kami jumpa geng-geng konvoi motosikal yang juga menuju ke Cameron.
yang wajib singgah untuk menggambar. Signboard Cameron Highland. Hanya di laluan Simpang Pulai je. Tang Cameron kalau tak singgah ladang teh Sungai Palas ni memang tak salah. Ini kira destinasi wajib lah. Bagi pengunjung yang datang ke Cameron Highland mesti akan singgah di ladang teh Sungai Palas ni. Tapi itulah, jalan dia agak sempit lah, so kena berhati-hati lah siapa yang datang kemari lah. So dekat sini kita akan parking di kawasan parking lot. Kebetulan hari ni cuti hari Minggu yang panjang, 3 hari. So kita agak banyak lah, tapi untuk naik motor advantage lah. Banyak ruang yang boleh kita park motor kat kawasan ni. Tak pakai sini dah boleh pakai Alhamdulillah, terima kasih. Dah parking, so orang kena menapak untuk naik ke atas lah. So kena naik tangga sikit, so agak susah jugalah kepada untuk warga emas yang golongan-golongan PU, dia ada masalah lah untuk naik ke atas ni. Tapi dia, tak silap aku, ada shuttle disediakan untuk naik ke atas ni.
Ni dia pot yang wajib dan mesti datang kalau korang pergi Cameron, itu ladang teh boh. Dekat sini memang view dia sangatlah cantik. So kami decide untuk makan tengah hari kat sini. Pasal dekat atas ni, dekat kafe dia terkenal dengan nasi lemak nasi lemak strawberry. Lepas tu sambal dia. Aku makan mi kari tu memang mantap lah. Tapi faham je lah, harga dia sangat expensive. So ikut bajet korang. Sekarang kalau atas ni nak lepak minum pun boleh. Tapi harga atas ni memanglah mahal. Siapa yang tahu je tahu. Okay. Tapi view kat atas ni, siapa yang pernah datang memang cantik.